Kau tengok video ni membuktikan Tok Guru Haji Hadi pun menyokong apa yang telah dilakukan oleh Ustaz Kecil melalui perjalanan mereka bersama dengan Sumut ke Palestin baru-baru ni. Ini menunjukkan walaupun mereka ni berlainan parti dengan kerajaan, tapi bila berkaitan dengan isu Palestin ni, kita wajib bersatu padu menghormatinya. Jangan dipolitikkan. Itu pasal aku tegur Papa Gomo dengan Jebat Deraka. Mereka ni beda, menafikan seolah-olah ni satu lakonan. Cuba kau bayangkan kalau ini satu lakonan. Tuan Mahathir juga pernah terlibat dulu kan, menghantar bekalan melalui kapal kan? Akhirnya ditawan oleh rejim Zionis. Kalau macam tu Tuan Mahathir pun berlakon ke? Kita jangan jadi bodoh. Kita kena lihat yang mana dia orang ni telah membela maruah sebagai seorang Islam di kalangan penganjur program ini yang asalnya daripada orang bukan Islam, kafir daripada Europe. Jadi kita berapa kat je pergi kan, tapi kita ni dikutuk. Kalau orang kafir tengok perangai kita macam ni ya, ibaratkan dia pelik tu. Dia orang tu bukan orang Islam tapi menolong saudara mara kita. Berbanding kita nak menolong satu sama lain, sesama kita dikutuk, dihina oleh Papa Gomo dengan Jebat Deraka. Tak biadab ke macam tu?